kita kena terangkan cara untuk kita hadapi kalau berlaku gempa bumi. Walaupun faham ni rasa susah kita kat Malaysia ni kan, tapi tak apalah, kita terangkan juga apa adik-adik kena buat kalau berlaku gegaran dan kita ada dalam kelas. Okey. First tadi kita jangan panik macam tadi lah, tapi kita tak boleh berbaris. Kalau berlaku gempa bumi, kita jangan panik dan duduk bawah meja. Dan meja tu, kalau meja kita rapat dengan cermin macam ni, kita kena tarik jauh kan? Kenapa? Betul, takut cuma pecah. Jadi cara kita duduk bawah meja, tangan kita mencangkuk dan tangan kita duduk ke atas untuk melindungi kepala dan sebarang objek yang akan jatuh. Okey. Bila dalam kelas, kita kena pastikan kita jauh daripada cermin, jauh daripada rak buku.